Ni nilai dia mahal ni. Berapa nilai dia? 5,000 Guys. Okay, nanti share lah. Seorang ambil cukup lah. Nanti share lah. Aku pula nak kena tunggu kau ambil gambar Okay guys. Pergi yang depan kita latih kerja tukang ambil gambar. Nanti share. Pasal awak yang paling dekat. Lepas tu pakai iPhone kan? iPhone. Dia iPhone cantik. Macam saya punya tu 50 Pro Max. Ada? Cuba letak yang depan ni iPhone. Ni Honor lah. Tak apa, yang penting bukan Alcatel. Okay? Bukan Sega, bukan Alcatel. Okay. Guys, you all tengok yang warna kuning tu. Tu tajuk-tajuk dia, phone scam lagi. Dekat highlight berita tu, pihak berkuasa berjaya menyelamatkan skamer. Aku cakap, betul ke aku baca berita ni? Berjaya menyelamatkan skamer. Nampak tak bagaimana diorang manipulate awak? NGO dia dibayar guys. Dia bawa balik yang si pekerja-pekerja tu sini. Dia sambung kerja kat sini, kita orang tangkap. Gara-gara Yusuf Aslam. Kalau buat cerita polis, mestilah kan, you all kan. Kau kenapa tak buat macam dalam cerita tu? Tu cerita, kau faham tak? Samsung abang kecewa dengan Samsung. Kau ingat jangan ya Allah, risau lah tu. Guys, tolong jangan percaya pada suara. Ingat, kalau dapat call ke apa, selagi tak tengok muka, selagi tak confirm, jangan percaya. Faham? Apa etika dia, do and don't dia. Nanti kita akan pergi. Tapi ni tak sempat lah nak ambil satu hari. Jadi awak akan pilih mana yang awak nak, saya akan pergi kat situ. Okay, kita pergi mana satu dulu. You all, phone scam phone scam. Okay guys, phone scam ni adalah jenis scam yang paling lama sekali. Dia yang pertama sekali wujud scam kat Malaysia ni, yang betul-betul top, phone scam lah. Phone scam ni dulu kita panggil dia Macau scam. Macau scam awak ingat kan? Dia akan menyamar sebagai polis. Yang wanita kena scam 5 juta tu, dia kena phone scam Pesyarat wanita. Guys, pesyarat wanita guys. Pesyarat mana ni? Kementerian Pengajian Tinggi. Tak maaf lah memang banyak cerita pesyarat dalam ni yang banyak business. Kenapa nak freeze account saya? Saya tak buat salah. Tak apa, kalau macam tu saya ajar awak macam mana untuk elak daripada kena freeze, awak kena pindahkan duit ni. Itu antara alasan-alasan yang selalu scammer akan bagi kepada mangsa dia lah. So now, untuk mempermudahkan awak belajar macam mana phone scam ini berfungsi, kita tengok report sebenar. Okay, kita belajar pada report Nama saya terpaksa tutup lah sebab saya tak nak mengaibkan dia. Kejadian, ni lelaki kena scam. Lelaki guys, 52 tahun. 23 ni kejadian betul.